sebanyak mana barang sunat kita buat, baik jenis ibadat dan baik jenis tutur kata hari-hari ni, maka sedekat itulah Allah Ta'ala tarik kita dekat dengan dia. Hatta uhibbah, dia buat sunat hingga sampai aku berasa sayang ke dia. Saya kata hatta uhibbah, hingga sampai aku berasa sayang ke dia. Nah, bila aku sayang kat fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu li yasma'u biha, bila aku dah sayang ke orang, aku jadi telinga dia dan aku jadi tangan dia, yasma'u biha wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu yamshi biha. Dan aku sayang ke orang, aku jadi telinga dia, aku jadi kaki dia, aku jadi tangan dia, aku jadi mata dia, aku jadi berapa dia. Maksudnya bila Tuhan sayang kita, mata tak berapa nak tengok benda hak Tuhan malu, tak sendiri, kerana Tuhan duk kawal, controllernya duk Tuhan. Kaki pun tak apa nak pergi tempat-tempat hak Tuhan malu, telinga pun tak apa nak dengar benda-benda hak Tuhan malu, apa lagi mulut pun tak apa nak kecek benda-benda hak Tuhan malu. Ini kalau kita duduk situ, cek Tuhan sayang kita. Orang panggil wali-wali setara tu je. Wali-wali tidak mesti berserban berjanggut ke pedak. Hak pakai kilah rusuk pun, kalau pelanggan molek bunyi bang kilah disurah, kilah rusuk pun, rambut panjang, budak-budak rambut panjang, tapi pelanggan molek, rambut panjang, seluar jin iblis berapa sekali-sekali pun, bila bunyi azan nampak mak sakit, mak batuk tu, tolong mak, akak mak, tolong ayah, akak ayah. Tak pakai yang belah mana pakai, asalkan itu tu orang sudahlah. Nak orang Melayu nak pakai cara Cina kau, orang Melayu nak pakai orang asli kau, orang Melayu nak pakai sepuluh putih, pakai dilah, asalkan itu tu orang. Tapi no sunat jaga molek, usahakan barang perlu, barang sunat kan jaga molek. Nak pun yang bulan Ramadan gini, bulan Ramadan gini enggak malam nampak dia ninya beza daripada siang hari. Baca Quran, lepas tarawih tidur, lepas tidur jenuh, kedua, ketiga bangun, ambil ismayah, gosok mulut, ambil ismayah, patut mani, pertama ismayah, baca Quran. Kalau kita baca belas ismayah lagi baik, pahala banyak, kita dengan Tuhan pun dekat. Dan qiyamul lail malam ni kok molek sekali ya, sembahyang sore-sore. Kalau kita sembahyang ramai, seperti kita sembahyang tarawih tu, kadang-kadang kita terpengaruh dengan orang baca kita jendera, nak kita duduk tayak, dia baca kita duduk dia. Tapi kalau kita sembahyang sore, kita ceria sikit, kita dapat jaga diri. Dan kalau kita faham pula bacaan kita lagi baik. Bila kita sujud Allahu Akbar, sujud, dalam sujud tu kita boleh kata berapa kita nak kata. Kalau kita sembahyang ramai, susah nak kata sikit, dia bangun dah Allahu Akbar, kita bangun comot dah, kita tak ada. Dia baik dah kita sembahyang sore, hak sembahyang malam kita panggil. Lebih lagi, tapi nak baca doa dalam sujud ni kena reti lah bahasa Arab. Nak baca Melayu tak boleh, nak sebut Melayu sujud Allahu Akbar, sujud pada Allah itu Tuhanku, tak boleh. Jadi sembahyang ni khusus datang dari langit. Belah mana nak sembahyang kena buat gini, kena buat tak boleh pandai-pandai. Sebab tu rugi banyak dia mau tak belajar makna baca. Macam Nabi baca dalam sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Bacaan ni sebut Allahumma laka sajadtu, Tuhan aku sujud ni untukmu, bukan sujud untuk siapa-siapa dak. Jamai hari tu orang sujud ke raja, orang sujud ke orang besar. Jamai hari tu orang Melayu kita tak ada. Orang Melayu Kelantan ni hak tentunya dia duk comot bila raja lalu, raja Jember baik, raja negeri baik, bila tengok raja dia duk comot. Dia duk comot tak kira tahu pun tak berapa asal raja lalu, dia duk comot. Ambo jenis raja Jember mengerti, tahu sangatlah. Musim zaman kecil-kecil gitu nak pergi surah tapi jumpa orang duduk comot. Ku. Ini zaman hari itu. Islam tak ajar begitu. Islam ajarnya hormat pada orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini cara Islam ajar. Mau bawa buku ni nak ayat bagaimana hebatnya Islam masuk. Buku yang bawa nama dia Al-Iman wal Hayah karangan Dr. Qardawi. Hebatnya orang kenal Tuhan ni, dia bawa ceritanya.
dalam sejarah Islam ketika zaman kerajaan Umayyah, ketika tu ada seorang raja nama Hisham bin Abdul Malik. Satu hari Hisham bin Abdul Malik raja ni minta satu orang mari jumpa dia. Boleh jadi dia nak khabar aku. Orang tu nama Tawus Al-Yaman. Tawus ni nama burung merok. Burung merok tu orang panggil Tawus. Tapi anak ayah dia, mak dia berubah nama anak dia burung merok, Tawus Al-Yaman. Bila Tawus ni mari ke istana, dia masuk gak-gak tak wisalah sebagaimana sepatutnya wisalah pada raja. Ampun tuanku, ibu ampun, dosa salah pak orang. Itu cara kita orang Melayu. Cara orang Arab adalah cara dia nya. Kawan ni masuk gak-gak tak wisalah lagu tu. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum ya Hisham. Ha tu dia. Assalamualaikum ya Hisham. Selamat untukmu wahai Hisham. Katanya Tawus basuh dengan raja hok nama Hisham. Assalamualaikum. Sepatutnya dia kata assalamualaikum. Ka dengan kum ni dari segi bahasanya kita berbahasa molek kalau kita sebut kum. Assalamualaikum. Bila-bila ni kita sebut alaikum walaupun orang sore. Dia ni masuk assalamualaikum ya Hisham. Hey Hisham. Sepatutnya ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Hei raja orang mukmin. Tapi dia ni mari assalamualaikum ya Hisham. Wajalah sabi zaih. Dan mari duduk pula tak duduk dia. Mari duduk congok depek dengan raja. Jam hari tu raja ni duduk atas kursi besar. Atas kursi besar. Kursi tidak kursi mak orang seorang duduk. Kursi mak 2 orang 3 orang. Dia panggil sarir. Wa qala kaifa anta ya Hisham? Tahu kata kaifa anta ya Hisham? Apa khabar Hisham? Apa kita berjumpa mak? Mak, apa khabar? Kawan ni berjumpa raja dia. Apa khabar Hisham? Bubuh nama, sebut nama. Orang ni kalau sebut nama, orang panggil tidak beradab lah. Kena sebut gelaran. Kita di Kelantan zaman hari tu tak jarang sebut nama. Pak cik mana? Pak cik, tu ayah. Tu gelaran kita Kelantan basuh dengan orang tua. Pak cik, tu ayah, pak ngo, mak ngo, tok cik. Leon tak ada habis tok cik. Pakai pak cik tu pun radio tolong wayak pak cik. Kalau dia tak ada wayak begitu. Kanduk. Maradabah Hisham radhiyallahu anhu. Maka raja nama Hisham ni marah. Mereka hatta hama bi taqatulih. Yang siapa dekat-dekat nak apa heret badik nak cong dia. Wa qala ya Tawus, mal ladhi hamalaka ala ma sanata? Dia kata, "Hey Tawus, kenapa mau buat macam ni kat aku?" Kawan tu tanya balik, "Wa mal ladhi sanata? Aku buat apa? Mau buat gini kat aku?" Kata raja. Kawan tu kata, "Dah saya buat apa dia? Gapo susah? Gapo saya buat ya? Pelik gapo?" Bazdada ghadaban, menyebabkan raja tu marah lagi lawan mulut dia. Wa qala khalaqtana alayka bihasib bisati. Dia kata, "Benar siapa mau mari cabut kasut depan aku? Sepatutnya kasut mu cabut denung lagi. Engkau pintu istana lagi. Apa yang gak-gak masuk istana pakai kasut, nak duduk dengan aku ni baru cabut kasut. Walam tuqabbil yadayya. Mu tak cium tangan aku pun. 2. Walam tusallim alayhi dia kamu tak risalah kepada aku sebagai aku ni raja. 3. Walam tukannini, dan kamu tak sebut kunyah. Kunyah ni kita panggil gelaran. Kita dalam Quran, dalam Arab ada laqab, ada kunyah. Ini bahasa belapik. Bahasa belapik bagi seperti tadilah pak cik, mak cik, tok ayah, tok guru, tok gapo lagi. Ini bahasa Kelantan dan Kelantan ini beradab dengan orang tua. Ujar Sabi Sa'ib kata, "Dia kamu pula duduk atas kursi aku. Tak ada isen ke abu, pakai berjadak mari duduk cong kali dengan aku." Matan kata dia.